Perhatian orang Selangor yang ada anak berumur 7 hingga 17 tahun dan bayar zakat setiap tahun, anak anda boleh dapat tunai RM100 daripada Zakat Selangor. Inisiatif Siddiq atau Sumbangan Pendidikan Anak Muzaki Selangor adalah tanda penghargaan kepada muzaki, iaitu orang yang bayar zakat. Anak-anak orang yang bayar zakat boleh dapat RM100 dalam simpanan pendidikan mereka melalui akaun simpan SSPN Prime. Untuk mohon, pastikan anda tunaikan zakat harta semua jenis kecuali zakat fitrah antara RM500 hingga RM5,000 dalam tempoh setahun. Buat permohonan pada tahun berikutnya selepas bayar zakat. Kalau bayar pada tahun 2025, boleh mohon tahun 2026. Anda kena bayar zakat sama ada pada bulan Oktober, November atau Disember dan anak mestilah bersekolah di institusi pendidikan diiktiraf dalam negara dari darjah 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Mohon online je dekat portal IZO LZS di izo.zakatselangor.com.my. Pastikan anda sediakan dokumen macam salinan sijil kelahiran anak atau salinan sijil anak angkat, salinan pengesahan belajar melalui IDME atau APDM ikut jenis sekolah anak, salinan penyata bayaran yuran sekolah untuk yang sekolah swasta atau pengesahan pihak sekolah. Salinan dokumen wajib disahkan. Cepat mohon tahu sebab permohonan buka sampai 30 Oktober 2025. Share video ni pada kawan dan family Selangor anda juga, okey? Kami share info best macam ni setiap hari. Follow X1.my kalau tak nak terlepas.